Salah bang, kompeten tak menjanjikan pandai kerja juga. Bagi aku, ada betulnya, aku tidak menafikan. Okay guys. Okay, bagi akulah betul juga kau cakap ni. Kompeten, walaupun kompeten, tapi dia tak reti hands on site, tak ada skill untuk settlekan masalah di site, agak experience agak kurang, susah juga. Susah juga. So, aku punya competent person adalah adik aku sendiri. Dia sendiri ambil sijil kemahiran dia. Lepas tu dia memang power dekat on-site. Kau bagilah kerja apa, task apa, ada masalah elektrik apa ke, dia boleh settlekan. Alhamdulillah, walaupun PW3 saja, satu lagi stage nak pergi ke PW4, tapi dia ada skill, dia ada pengalaman, InsyaAllah semua benda boleh settle. Betul bang, apa yang kau cakap ni betul. Ada je yang ada competent person, dia ada sijil, tapi dia tak reti sangat dan tak faham sangat apa benda yang dia nak kena buat on site. Apa-apa masalah on site, dia pening kepala. Betul bang, aku setuju dengan kau punya pendapat ni. Moga bermanfaat.